Bayangkan nombor IC, alamat rumah, nombor akaun bank sampai kod CVV kad kredit kau, semua bocor, dijual dan digunakan sesuka hati di internet. Ini bukan cerita rekaan, baru-baru ni tular sebuah laman sesawang yang dedahkan data sensitif rakyat Malaysia. Rekod lesen, maklumat perbankan sampai ke data perniagaan. Semuanya boleh diakses tanpa sekatan. Bahaya bila data jatuh ke tangan orang yang salah. Ia boleh jadi senjata scammer. Diorang boleh guna untuk pinjam atas nama kita, rompak akaun bank kita, atau ugut dengan maklumat peribadi. Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Siraj Jalil ingatkan kalau jadi mangsa jangan diam. Terus buat laporan polis, hantar aduan rasmi kepada JPDP. Kita ada undang-undang yang lindungi. Macam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta Jenayah Komputer 1997 dan terbaru Akta Keselamatan Cyber 2024. Semua ini beri kuasa untuk dakwa pihak yang jual atau guna data tanpa izin. Isu data bocor bukan hal yang kecil. Ini soal keselamatan diri, keluarga dan masa depan kita semua. Kalau rasa dah jadi mangsa, jangan tunggu. Laporkan segera, jangan biar data kita jadi senjata. Data kita adalah maruah kita. Jenayah cyber ni mesti kita lawan habis-habisan. Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.